Nak tanam pokok ice cream bean tapi tak sabar tunggu biji benih tumbuh? Dalam video kali ini kami akan tunjukkan cara menghasilkan benih yang terbukti cepat berakar dan seterusnya kami akan tunjukkan proses semaiannya. Pokok ini berasal dari Amerika Selatan, dikenali kerana buahnya yang lembut dan manis macam ice cream vanila. Di Malaysia, ia makin popular di kalangan penggemar pokok eksotik. Pokok ice cream bean boleh mencapai ketinggian sehingga 20 ke 30 meter dan biasanya bercabang dari paras bawah 3 meter. Pokok ini mengeluarkan buah berbentuk kekacang dan berbiji hitam yang disaluti oleh pulpa lembut seperti kapas. Ia boleh dimakan dengan rasa manis seperti ice cream vanila. Maka tidak hairanlah ianya dinamakan ice cream bean. Ini adalah benih pokok ice cream bean. Pilih pokok induk yang sihat dan dahan yang tak terlalu muda atau tidak terlalu tua. Kaedah yang akan kami kongsikan di sini ialah pembenihan menggunakan kaedah tut atau cangkok. Prosedur asas untuk teknik tut adalah seperti berikut. Buang kulit melingkar, kikis lapisan kambium, sapu hormon dan balut dengan media lembap. Akhir sekali, ikat dengan plastik lut sinar. Bawang merah adalah salah satu hormon akar semula jadi. Selain penggunaan hormon akar komersil yang dijual di pasaran, bawang merah juga kami dapati sangat efektif dalam proses pembenihan cara tut. Media tut yang kami gunakan di sini ialah campuran coco peat dan peat moss. Nisbah campuran kedua-dua media ini adalah 1:1. Media yang digunakan hendaklah dibungkus dengan plastik untuk memastikan air hujan tidak bertakung dan media tetap lembap sehingga proses pengakaran berlaku. Media yang bertakung dengan air hujan kebiasaannya akan menyebabkan tut gagal.
Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda. Terima kasih.